Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita jumpa lagi di kebun sekangkang kera kebun yang diusahakan secara sambilan. Alhamdulillah saya dapat turun juga pada pagi ni. Inilah perkembangan. Ni saya terpaksa menutup ni dengan rakan sebelah ni sebab dia tanam tebu. So kami sepakatlah untuk membuat kepungan ekstra orang kata, sebab pagar utama dah banyak kali kita cuba baiki tapi tetap rosak, dan ada pencerobohan lembu-lembu. So kami pun terpaksa buat alternatif lain. Jika kami bergantung pada pagar utama, saya rasa tak mungkin tanaman kami akan dapat dijaga. Tapi selepas Aidilfitri ni saya dapat kemas apa yang boleh saya kemas dulu. Ini dia suasana dia. Ni kunyit, saya rasa dia kurang menjadi. Banyak daun kuning kat sini. Saya ada tanam lada. Okey, ni dia tak lada je. Lada besar ataupun cili besar. Saya rasa boleh besar lagi. Okey, ini dia tambahan pada lada yang sedang membesar, dah berbunga. Ni ada lagi kat sana tu. Tapi ada juga yang tak menjadi. Ni saya pun tak pasti kenapa dia layu. Yang sana tu pun layu. Tapi yang ni ada sedikit pembesaran yang baik. Sampai ke atas pun ada. Banyak, alhamdulillah. Yang ni sangat bagus lah cubanya. Ini pun bagus juga, banyak juga buah dia. Saya tengah cuba buat, saya letak dalam tayar. Jadi dia akar dia nanti akan turun tembus ke tanah lah. Ini percubaan selepas Aidilfitri ni dia membesar dengan baik . Ada yang tak elok tu saya akan tukarlah dengan yang baru. Ni ya, terpaksa dibuat kepungan. Kalau tidak kami tak boleh tak berdaya, sebab di sana pun pagar runtuh. Di sana tu sebenarnya ada sebelah sana tu pokok durian pun mati tu. Dekat pokok durian yang mati tu ada pagar utama. So di situlah masalahnya, lembu-lembu dapat ceroboh masuk. Ini antara kucai yang dapat ditanam dengan elok lah di kebun. Saya tengah kemas juga ni part dia ni. Saya nak fokus kucai. Lepas tu yang ni kurma, saya dah pindahkan ke sini. Saya dah tutup atas ni. Ini dia punya kurma-kurma yang elok, saya tengah susun . Ini pokok durian yang saya semai benih sini, berusia 4 bulan ni. Ini kebanyakan 4 bulan ni. Yang ni kebanyakannya dah kurma yang berusia lebih 6 bulan . Yang ni tak sempat sikit. Banyak kerja sikit lah. Saya nak pindah, tapi saya rasa boleh buat lah ni. InsyaAllah boleh. Inilah keadaan kebun saya. Saya pun tengah pilih kucai-kucai yang kurang elok. Saya recycle lah. Maksudnya saya akan tanah dia saya akan jadikan tanah kompos. Sebab di sini ni antaranya lah, tengah buat tanah kompos. Ni dah padat ni. Ini pun ada kucai-kucai yang tak elok, saya akan recycle ni. Mungkin ni elok sikit. Ni saya pilih nanti. Ni tanah kompos. So, saya akan pilih lah ni. Yang tak elok saya akan recycle. Okey, untuk video kali ni saya nak kalau boleh saya nak siapkan semua ni. Pindahkan ke sinilah. Dan juga
pokok durian yang saya semai, saya nak pindahkan ke sini dulu. So banyak yang kat sini. Kat sana tadi saya kira ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 lah. Dalam 20, anggaran 20 lah saya ada. So saya akan pindahkan ke sana pokok durian dulu. Dan kalau ada ruang lagi saya pindahkan pokok rambutan yang saya semai. Ini semua banyakkan berusia sekitar 4 bulan 4 bulan ni. Serentak itu pada musim yang lalu. Benih-benih daripada musim yang lalu saya ingat bahawa anggaran dalam 4 bulan lah. Okey, jom kita mula susunkan yang ni lah. Ni kita bawakan ke sini dulu. Alhamdulillah dapat juga disiapkan. Saya kira tadi jumlah kesemua pokok kurma ni dalam sekitar 70. Jadi yang ni saya asingkan lah. Letak sini durian, yang sini rambutan. Ini semayan yang baru ni lah, baru usia 4 bulan ni. Ini 4 bulan. Yang ni kebanyakannya berusia 4 bulan juga ni, baru disemai. So ni semua dapat dipindahkan ke sini lah. Yang sini saya dah pindahkan semua. Ada lagi sikit kurma yang pokok kurma yang saya rasa belum sesuai untuk dipindahkan, sebab dia punya masih lagi terlalu kecil. Kalau yang macam ni saya rasa tak sesuai lagi dipindahkan. Ni pun rasa macam dia kurang elok daun dia, tapi masih hidup. So sini ada dalam berapa ni? 1, 2, 3, 5, 15, 16. Dan sini pun ada lagi sikit. 16, 17, 18, 19, 20 lah. Dalam 24. Jadi kebiasaannya daripada jumlah keseluruhan ni akan ada yang mati. Okey, yang ni yang kurang elok lah. Saya nak, ini masih hidup nampaknya. Saya biar bagi peluang dah. Yang ni nampaknya dah totally mati lah. Tak nampak je punya tu daun tu dah kurang elok. Tinggal 2, 3. Daripada sekitar 70 yang saya pindahkan ke polybag yang besar ni, dalam 3 mati. Pokok kurma yang berusia 2 hingga 3 tahun banyakkan saya pindahkan ke sini lah. Tumpang lot kawan yang masih perlukan masa sikit lah untuk dia turun situmpang. Ni yang berusia 3 tahun. 3 tahun. Dia dah nampak dia punya ni macam pokok kelapa sawit sikit, tapi durinya sangat tajam. Tajam duri dia ni. Ni 3 tahun juga. Dan ni saya baru cuba itu pindahkan usia dalam sekitar setahun, tapi itulah salahnya dimakan lembu daunnya. Yang ni itu totally dia cabut lembu saya dah pindahkan, selamatkan, saya pindah balik ke lot saya. Okey, ni kurang, saya belum sempat bersihkan. Ini umur dalam sekitar 2-3 tahun juga. Ni pun 2-3 tahun. Ini saya sengaja kecilkan saya cuba bonsaikan kalau boleh, ataupun saya bantutkan. Sebab saya rasa saya cuba tengok perkembangan ni. Ini pun usia dalam sekitar 2-3 tahun. Cuba ada masih banyak lagi ruang ni sebenarnya. Saya tengah buat kerja pembersihan. So jumlah keseluruhan saya kira tadi anggaran dalam sekitar 100 lah pokok kurma dapat saya ni lah semai. Tapi ini ada juga yang hidup sedang membesar. Saya cuba tengok lah. Saya sengaja letak dalam tayar ni supaya kalau anda kata kontrak tak dapat di renew lagi 2 tahun lebih, saya akan pindahkan ke tempat yang lain. Begitu juga ada sebab saya letak yang macam ni supaya senang dipindahkan nanti. Okey, ini adalah satu sudut yang saya ambil baru dalam kerja-kerja pembersihan di peringkat awal ni. Selain daripada
membantu kawan lah yang tak sempat lagi nak masuk ke lot kebun dia orang. So saya tumpang sekejap. Inilah dia. Kalau tengok di sini betapa luasnya ya. Saya baru lepas mesin separuh ni. Sana pokok durian lah. Durian yang baka D24 Durian D24 saya dah semaikan. Banyak ada di lot saya yang saya tunjukkan pada video yang tadi. Ni pun belum sempat di mesin ni. Saya akan buat lah, insyaAllah lah, berperingkat. Kalau tak bergerak, tak ada step yang pertama, tak akan ada step yang kedua, ketiga dan keempat. So insyaAllah lah, saya akan usahakan bantu kawan-kawan yang memerlukan bantuan lah. Okey, itu sajalah perkongsian ringkas pada hari ini. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini memberikan manfaat dan pengajaran untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.